Waalaikumsalam. Jawab Dengan mana? Bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 100. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, di antara sifat-sifat yang dicela ialah sombong atau takbur. Apakah yang dimaksudkan oleh Islam dengan sifat tersebut? Tersambung lagi dalam bab akhlak. Soalan ni dia kata banyak sangat sifat-sifat yang dicela. Di antaranya sombong atau takbur. Benda maksud sombong ni, benda maksud takbur. Yang sebenarnya baca dengan takabbur. Baca betulnya takabbur. Takabbara ya takabbur. Takabburon ya takabbaru. Takabbara ya takabbaru. Takabburon. Takabbur. Takabbur. Tapi Melayu jadi takbur. Yang sebenarnya takabbur. Jawabnya, sifat takbur yang memberi erti membesar diri atau bersikap sombong. Untuk lebih lagi pengetahuan mengenai sombong ni, maka ikutilah sabda Nabi SAW, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan akan manusia. Dalam hadis tersebut sudah jelas definisi takbur menurut Islam, iaitu orang yang tidak menerima nasihat yang baik, dan juga termasuk erti kata sombong orang yang memandang rendah dan menghina-hinakan orang lain hanyalah dia saja yang alim, yang kaya, yang cantik dan sebagainya. Orang yang bersikap demikian adalah menyupakan suatu bala yang tidak memperoleh simpati dengan orang dengannya. Bahkan ia adalah antara penghuni neraka di akhirat kelak. Hal ini telah diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu mutulin khawab mustakbirin. Maukah aku ceritakan kepada kamu penghuni-penghuni neraka, iaitu setiap orang yang bersikap kejam, rakus, lagi menyombongkan akan diri. Baik. Manusia ni dia ada dua jenis sifat. As-sifatu sifatani, sifat tu dua. Mahmudun, yang pertama sifat mahmud, iaitu yang dikena puji. Orang suka sifat tu. Nampak? Sifat mahmudah dia panggil. Sifat yang disukai oleh orang. Kalau seorang datang suka, tu panggil sifat mahmud. Bukan nama Mahmud, Haji Mahmud kan? Yang kedua sifat apa? Lawang dia. Mazmum. Mazmum daripada perkataan zam, artinya kecelaan. Mazmum maf'ulun, sifat yang dikeji, dicela. Banyak sangat lah. Sebab apa manusia ni dia jadi sifat tercela atau sifat terpuji? Nampak? Kerana kita ada satu ketul daging namanya hati. Hati ni dia boleh dua.
Dia macam steering. Kanan boleh, kiri boleh. Tapi kalau corner kanan, tak boleh tang kiri. Faham? Kalau corner kiri, tak boleh kanan. Nampak? Dia kena lepas kiri, baru corner tang kanan semula. Kalau tengah corner kiri, masuk kanan boleh. Tak boleh. Cabut steering. Begitulah orang yang melakukan perbuatan ataupun sifat yang keji dalam masa yang sama buat sifat yang mulia, tak boleh. Sebab ada hati kita ni berpusing-pusing. Dia tak macam malaikat ni dia tak pusing hati dia. Faham? Dia selari ke arah kebaikan semua. Kita tak macam gasing. Macam tayar kereta. Tayar kereta kalau jalan musing halu. Tidur tayar musing tau. Kereta tidur tayar musing tau. Dah orang tidur hati jalan. Tak lah. Dah kita tidur. Masa kita tidur ada tak sifat mahmudah, sifat mazmumah? Tak ada. Faham? Bila kita bangun, mana kita start kereta. Masuk gear jalan, musing halu tayar. Batu kadang molek, kadang dok. Kadang molek, kadang dok. Hari tu baik budak ni. Ni mana tak jauh harah. Hati tu dia berpusing-pusing. Siapa hak tukang pusing ada ke mazmum? Maknanya yang tercela, syaitan. Nampak? Dia tekan cocok. Dia paksa boleh tak? Tak boleh paksa. Syaitan tak boleh paksa kita. Syaitan mari bawa jumpa. Bawa pistol saya pestang. Mu kena pergi curi lah ni. Syaitan tidak ke pedih. Ada tak mari gitu syaitan? Tak. Dia mari gua ni pergi rumah sebelah tu tak tutup rumah itu malang-malang. Mu panjat tak sedar. Tak. Boleh jan-jan handset dia 3 tepah 200 hias. Syaitan gitu je. Dia tak mari bawa golok, bawa M16. Faham tak? Dia cocok gitu ke. Kita kat tukang sanggup ni nafsu beres. Beres. Dah kalau kita lawan dia boleh tak? Boleh, bukan waktu biar pedang pun. Kalau kita lawan dengan rimak, berlawan sungguh. Berlawan dengan penjahat, berlawan sungguh. Maknanya dengan peluh, dengan melopak, dengan apa? Perang gitu kau. Kena tembak, kena nusuk. Berlawan dengan syaitan. Syaitan kata, gi curi yang so gi surah. Kita gi surah. Lepas tu kena bunga kita. Benda yang begitu mudah, tak apa kita ikut juga. Tanda kekuatan. Faham? Padahal mudah lawan dia. Dia kata salah ni sagi surah. Tengok music final bawah. Syaitan kata gitu je. Faham? Bukan mari gitu tupang muka kita dengan telinga besar. Bawa golok bom di kiri, mesinnya di kanan. Faham tak? Ugu nak tang kita. Kalau muda mungkin surah kau tang mu ni. Ada orang gitu? Ada, dia surah. Dah kalau kita lawan dah. Dah. Kita pun mandi pakai piyah pergi surah. Dah. Dah boleh ikut. Maknanya pasal kekuatan tu ada. Lepas tu kalau orang ngajar-ngajar dia kata wabillahi taufiq wal hidayah. Nampak? Dengan Allah sajalah yang ada taufik dan hidayah. Jadi bila ada pertolongan baru jadi ringan. Hak dia suruh mudah je. Syaitan ni hari-hari mari kat kita. Hak tu lebih bahaya daripada jin. Jin iblis. Jin iblis mana? Atu tu lah ada offset orang tau. Faham tak? Atu jarang jumpa. 5-6 tahun tak jumpa sekok tu. Faham? Tok Imam turun subuh nak pergi surah. Dia tunggu biar hujung kapung. Nampak? Last week. Tok Imam dah oleh konang ke basikal. Buat gitu. Tidur dalam rak tu Tok Imam. Faham? Tapi jarang 4 tahun jumpa sekor. Tak? Ni hak masuk hati kita ni. Suruh buat barang salah. Hari-hari mari. Hak tu. Tu dah aku. Pasal apa? Rupa dah ampau. Dah apa dah ikut kau. Maknanya. Jadi dialah yang maknanya
pusing dan hasut kita supaya bersifat dengan sifat mazmumah, sifat kotor ni. Banyak mana sifat kotor tidak terbilang. Seperti sapah hak kotor-kotor banyak bahasa. Perut ikan, tahi kucing, tahi ayam. Nasi basi kalau nak bilang banyak Tapi hak ibu dia 10. Jadi ulama-ulama hak bagian doktor hati, dia kaji-kaji hak besar ada 10 ekor. Hak uduh. Termasuknya sombong. Benda makna sombong, Nabi kata al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Benda benar jangan tolak. Orang khabar benda betul, jangan tolak. Ikut lain, terima dulu. Batu sombong ada dua, sombong kafir dan sombong dosa besar. Ada tak? Sombong kafir ni bila turun para nabi, para rasul mari beritahu wahyu daripada Allah, pakat tolak belaka. Zaman Rasulullah, Nabi berduka cita. Siapa sebuah kampung nak dakwah, tak boleh. Siapa sebuah kampung, tak boleh dengar. Habis tak boleh dengar. Tanya pula Nabi, nak piti berapa sen? Wang Isang ada tak? Tanya Nabi. Dia sungguh, tapi tak tanyalah Wang Isang sebut dalam tu. Dia tanya maknanya nak benda. Kalau aku masuk agama mu bawa baru ni, adakah mana mu nak batu wang salerang tanaman kurma? Macam orang learning ulama mari wah ngajar dah boleh benda. Boleh projek. Boleh piti. Sama tak dengan jahiliah zaman Quraisy, tolak dakwah Nabi. Sama. Saya tanya barang dunia lah ke? Hanya sebilangan kecil, minoriti lagi. Yang sanggup menerima Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Berkat perjuangannya kita Islam tadi. Kalau tidak, kita balik awal. Hang likiu je kita. Faham tak? Duk main kerih gitu Sembah tak bekong. Hang likiu, hang benda lagi. Hang leki, hang lekok, macam-macam besing. Baca Quran, kisah para nabi. Bawa datang wahyu daripada Allah, hamba tak mau terima, tu sombong tu. Tapi tu sombong kafir panggil. Kita Islam dah ni jangan sampai jadi di tahap tu. Pelakong nabi, bunuh nabi, tu paling sombong tu. Tak ada lagi orang sombong masuk syurga. Kerana Nabi kata kalau ada besar butir sawi 1 gram sombong dalam hati dia, masuk neraka tu. Pasal Allah marah sangat ke sombong ni. Yang kedua, iaitulah merendah-rendahkan manusia. Maka kata pengarang, orang yang tidak menerima nasihat yang baik adalah orang yang sombong. Dalam ni orang khabar ayat Quran, siap khabar nama surah, nombor surah. Orang kata ayat Quran ni surah Al-Maidah ayat 111. Derak. Tolak Quran. Yang kita heran, dia ngaji Quran. Dia pergi ngaji Quran kat tok guru Quran. Orang baca ayat Quran, dia kata benda tak. Tolak. Tak ada hukum lain, hukum Quran mau. Padang nak ikut Quran, tak boleh cari makan ni tolong khabar agama. Orang tolak Quran, batal Islam dia. Jangan kata gitu. Faham? Quran kan tidak ada buku yang boleh tanding. Bukan cetakan Pustaka Nasional. Yayasan Terengganu bukan. Nampak? Dibawa terus secara langsung daripada Lauh Mahfuz oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Padahal kena ikut Nabi, kena naik unta kata bodoh nak marah. Bukan suruh naik unta, suruh ikut hukum hakam. Nabi tak khabar mu jangan naik lain pada unta, kerana aku naik unta tu lain. Faham? Nabi kata urusan dunia mu serah pada dirimu zaman masing-masing. Kalau Nabi ada zaman ni, Nabi naik kereta. Faham? Zaman masing-masing. Dia duduk bahan cakap wadah tu, wadah. Kalau nak ikut Islam dah, dia naik unta lah kita. Dia naik kereta lah. Tak apa kereta hak tok pun.
Faham tak? Dah cakap bodoh. Bila bodoh jahil, akibat jahil jadi bodoh. Al-jahlu aqrabu ilal kufri. Yani bila jahil mudah jadi kafir. Nah. Bila kita belajar, kita tahu benda ni dalam Quran, orang pun khabar, kita tak awang lah, dah belajar dah. Tu. Nah, dah ni tak belajar. Garik ngisa pergi dah meding. Dah nak cerdik ke mana? Nak ilmu nak mari ikut mana? Nah. Dia pergi beli. Orang duk dengar tafsir, dia duk makan kuih tiaw goreng dengan bini dia. Orang dengar orang ajar akidah, dia dah misuk. Nak dah pilih nak cerdik. Kan kita asal bodoh kan? Kena masuk ilmu agama baru cerdik. Nak. Tengok orang dengar kat tok guru, ada lawan Al-Quran. Tak cakap membur gitu. Dulu lain dia tak dengar, dia ni lain dah, tak cakap dah macam dulu bodoh, dia ni cerdik dah. Kan ada beza tu. Nah. Tolak kebenaran sombong. Orang kata gini tak boleh buat gini haram, gini boleh. Oh, dang kamu nak main haram belaka. Tu tolak kebenaran. Kita bukan tak ambil Islam, tapi kita dah ikut belaka sebab banyakkan tak sesuai. Aduh. Pesen lama, dah pesen lama. Yang mungkin sunat buat benda. Faham tak? Sunat ni zaman bila ingat zaman Tengku Gamang. Zaman Nabi Ibrahim. Nak jember ke zaman Nabi Isa tu berapa? 1000 tahun. Zaman Nabi Ibrahim. Nak Nabi Isa nak jember ke zaman Nabi kita berapa ratus tahun? 800 tahun. Tak? Dah makna kat 2000 tahun. Sunat dah mana muat kau? Pasal sunat Busming. Dah mau kata pesen lama? Faham? Anak-anak aku tak sunat belaka apa? Kubur mozaik. Apa pasal aku kata Islam pesen lama? Pandai pula sunat. Nah, wahasin je saya cakap membur Nak. Dia kata sekarang zaman moden, kita agama Islam, kita tak nak piak tu, tapi zaman moden kita terima barang baru ni lah. Barang lama kita simpan sebagai sejarah. Dah pergi Mekah ni. Nak pak tinggal syarikat, tinggal Kedah, tinggal anak bini, tinggal tuk gantung pagar je nak. Faham? Cucu nak pergi Mekah. Faham? Apa pun tinggal? Pergi Mekah hak bila? Hak zaman Mahdi. Zaman Nabi Ibrahim. Faham? Nabi suruh ikut, kita buat ibadat jadi fardu. Dah mau kata pasal lama, sipang sebagai sejarah, tak payah pergi Mekah. Ni kita nak pergi pada Dam. Padang dia penuh sekapal terbang. Golongan mana? Golongan yang tidak mau menerima. Nampak? Agama sebagai pemerintah di dalam sebuah negara. Jangan tolak kepada orang. Sombong juga dalam arti kata orang yang memandang rendah dan menghinakan orang lain. Jangan hina orang. Nak hina perbuatan orang. Adapun tubuh badan, Allah ni ahsanul khaliqin. Sehingga haram kita hina jasad Abu Lahab. Tak boleh. Pasal Abu Lahab tu sempurna Tuhan buat. Dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan kaki. Boleh berlari, boleh jalan. Dah suruh hina akidah dia. PA laku dia. Nampak? Sampai kalau kita maki hamu boleh pahala Abu Lahab tabat yada abi lahabin wa tabb. Mana celaka sungguh natang Abu Lahab ni. Tok Imam kata. Tok Imam maki tu. Betul tak? Dalam Quran boleh pahala Tok Imam. Kena pada tempat dia. Kata ulama tafsir, apa yang celaka badan Abu Lahab? Bukan. Perangai Abu Lahab. Faham? Perbuatan dia. Tubuh badan comel belaka Tuhan buat. Orang cacat comel. Diorang ni aku nampak tak comel orang cacat. Membuta. Membuta. Nak. Kita nampak hak kita nampak je lah. Ada tak orang tak comel tapi
Orang lain tengok comel ada tak? Ada. Lepas tu mata kita bukan hakim. Tak boleh jadi hakim mata kita. Nak kita tengok tak lawa pula ke puan ni. Tapi boleh ada nikah laki handsome pula. Faham? Mana dia ni? Bini uduh ke? Demo tengok uduh. Laki dia tengok lawa. Betul tak? Tak cara kalau bini orang. Nampak kuanda dia. Nak seling comel putih lepu tak boleh laki ada tak? Ada. Apa? Dah kita nampak lawa. Tak boleh laki sekarang. Tu lah. Hono gemak pula. Dagu duduk atas dada. Tak ada tekuk. Faham tak? Tapi malah lihat ada nikah. Comel loteng tu laki ada tak? Ada apa dah? Ada kan? Nah, mana mata kita bukan hakim. Allah ni ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Nak jangan ini tubuh badan perangai. Berapa yang bercingat ke dalam berani main judi, betul tu. Dan berapa yang mudah beringat ke najis, muka tak lawa apa, tak boleh. Jangan muka tak lawa gitu. Perangai uduh, faham? Jangan hina tubuh badan. Walau kafir sekalipun Tuhan awak comel. Tak ada binatang yang tak comel. Hatta babi sekalipun kata ulama. Cuma kita beradab dengan Allah Ta'ala. Tak, orang tak kata Allah buat babi comel. Faham? Nak hina orang atas dasar benda, mestilah kita mulia daripada dia. Bulan Sabah kita hina, dah kita sama je. Tak? Sama je. Seperti dia sini, mak dia beranak kot mulut dia. Tubik dia. Faham? Ada. Tubik kot kemaluan belaka. Salorang tu. Lokang. Nampak? Busuk kohong air kecing. Lalu kot salorang tu. Nak? Duduk dalam perut. Duduk dalam rahim. Berenang dalam air cor. Air cor kan ni pula. Tu darah haid. Perempuan bila dia mengandung, darah haid dia tak keluar. Pada adat lah 90% gitu. Satu daripada 5,000 wanita mengalami haid ketika pregnant. Mana 90% orang perempuan dia bila haid, bila dia beranak, bila dia mengandung, haid dia tak keluar dah. Sebab apa? Haid dia terkumpul di dalam rahim sebagai makanan. Nampak? Bagi budak. Tengok. Sama belaka, duduk dalam darah kotor belaka. Darah kotor tu kita duduk dalam tu. Bukan duduk dalam minyak wangi YSL. Faham tak? Masih jadi janin. Dalam darah haid. Penuh dalam tu dengan air ketubang, dengan air tu, dengan air ni campur dengan darah haid. Dah darah haid. Uduh kan boleh? Allah kata kul huwa azza. Katakanlah darah haid itu adalah sangat kotor. Tengok apa yang pakai benda apa? Pek-pek dia. Hak baru comel. Dia beli hak baru. Bos itu batu-batu kayu keramat jejuk. Boleh makan lagi. Pasal barang baru. Cik hak rikong. Kau tengok hak rikong. Kau tengok. Mu ada bini ke tak? Hak pakai dah, faham? Nak hak awal-awal. Hak ngujung dia tahan kira. Dah molek. Uduh ke jenis. Makan nasi kedal terus tu lagi. Bodoh punya bini. Ada pula pergi lepong ngata gitu. Orang jangan win napok kau orang, faham? Orang puang, dengar tak? Faham? Buka waktu baik bolang supik. Nampak? Ikat tohok lalu, jangan win napok. Ni lepong cerok robok 2. Faham tak? Dalam sing 3. Mengata rawa lepong hak tu, hak baru dah apa? Ni tolong kabar. Dah tu lelaki makan ngecik lada lah mata, masuklah bilik air. Dah nak buka api dah, pakai apa gitu, tisu. Nyak tisu lama Balik awal cikgu. Jadi itu asal kita tu, duduk dalam air tu kan, kotor. Lepas tu tubik kot saluran kecing. Darah penuh kan, budak orang beranak. Dah mulia benda. Asal daripada mani. Yang duduk dalam sulbi ayah, air mani. Walaupun kejadian dia mulia, tapi dia mustakzarah. Bila orang tengok, orang rasa hina. Sebab apa? Allah suruh ingat kejadian manusia. Nampak? Asal daripada benda yang hina.
Walaupun tak najis, tapi orang marah. Air mani orang marah. Pasal orang tengok kotor. Nah, orang tengah makan bubur pulut hitam, kita ibu air manis pinggan depan. Jadi tak makan dia. Memang orang marah. Nah, tu asal kita tu. Rupanya orang hak duk pecing kat tu kita tu. Betul tak? Dah. Nak sombong atas dia. Nah, dak adang. Lain mu turun pada langit. Cing baby. Tung turun. Lain beranak lelaki mu turun pada langit. Boleh tahan kira nak sombong. Nah. Tengok asal kejadian. Tak benar sabar nak sombong. Raja pun tubik kot lubang tu. Tak, menteri pun tubik kot tu kok. Wakil rakyat kot tu kok. Doktor, lecturer tubik kot tu belaka. Contoh kata JKK sama belaka. Tak? Ada hari. Kena ganti orang kot seorang. Baru sedap kata. Asal kejadian. Jadi tak ada bila sama nak sombong dia. Nah, bila besar kok jadi berhasil lebih. Bila dah masing-masing ada kerja, ada tanah, ada rumah, ada kerja, ada piti, ada anak, ada bini, yang berhasil lebih dia. Nak? Sebab tu Allah suruh mari solat berjemaah. Bila solat berjemaah, maka hilang sifat sombong. Nah, mu wakil ayat, mu wari belakang, mu kediang, mu duduk belakang. Nah, mu orang ketah, mu orang awal, duduk depan. Sebab bila kita masuk di dalam sos mayang, Nabi suruh kita tohuk buang segala pakak-pakak kita, letak di kolah surah tu. Sekarang tubik surah pakar semula. Pasal mu walaupun ketua pengarah, masuk atas sos mayang, mu hamba Allah. Tak ada nama ketua pengarah. Faham? Mung doktor pakar mari dalam sah, mung bukan doktor, mung hamba Allah. Sama seri dengan attendant hospital. Walaupun gaji attendant 800, mung 1800, faham? Sama sahaja. Mung ketua polis negara masuk dalam sah semayang menghadap Allah Taala, mung adalah private constable. Tak ada mulia sikit pun. Mung mari lewat, duduk sah 3. Kopra sah depan. Tu suruh orang suruh mari jemaah, hikmat dia. Mu tubik luar kaki, ambil mula pakak. Nak, orang panggil mu ketua semula. Dah? Tak mari terus. Ni sebuah kejadian, dia kata. Tak usah sombong, pasal kita sama sahaja. Konon-kononnya dia sahaja yang alim. Kita berasa kita lah alim, orang lain jahil belaka. Sehingga kita tak mau dengar dah orang lain. Nak, begitu kalau kita ngaji kat tok guru, jangan kata tok guru kita pandai sekali. Tak baik kata gitu. Faham? Marah dorang. Nak, ada anak murid bahasa bodoh. Dia pergi ngaji kat tok guru, dia kata kat lain tak ada apa, kat tok guru kita kau. Kat lain kalau pergi kat lain pun tak tu kau, dak habis. Kalau pergi kat tok guru kita baru selesai. Jangan cakap itu. Faham? Orang tak cakap gitu. Bih no tok guru mu. Nak, tok guru tak suruh kata gitu, jadi aib dia. Sayang ke guru tu bagus, dipuji syarak. Jangan lebih-lebih sangat. Kata depan orang, sama-sama anak murid tak apa. Dah ni anak murid ustaz lain. Kita kata tak rot cetang ustaz mu. Bodoh cakap gitu. Dia ada kelebihan belaka tu. Hawi tak rot kau ni, rot kau ni. Tak ada orang boleh mengatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu banyak aku, tak boleh pakai orang tau. Banyak ni kau ilmu. Dia banyak kali ilmu dalam Terengganu. Ada. Mufti je ada ilmu. Tak usah kata orang kampung. Dan ni jahil, tak mau ikut, tak mau dengar orang. Jahil, tak mau pergi surau, tak mau dengar, tak mau ngaji. Sambung tu. Mu bapak jahil dah, orang mari ngajar, mu tak pergi. Sebuah kampung, sebuah taman, sebuah perumahan, kawasan flat. 6 orang mari dengar. Duduk atas flat 400 orang. Sebuah rumah 3 kepala boh. Nak. Dah kalau ada 400 pintu, 400 orang mari. Dak juga 4 orang mari. Nak. Orang tua 3, budak kecil seorang. Nampak? Dah lawak guan ni. Kerana apa tu ramai-ramai sombong dengan ilmu. Dah lah bodoh tak mau belajar. Dah lah jahil tak mau dengar. Nampak tu?
Orang aling dah mari dah dengar dia aling dah sunat ayah mari. Tok guru dah. Nah, bapa aling dah wajib lah belajar. Dak dah lah. Wajib ngajar pula, faham? Tak usah sombong dengan ilmu. Oh, aku tinggi ngaji sekolah. Aku nak varsity, kawan-kawan aku dak SPM lah ke. Nampak dah universiti? Benda kelebihan dia. Kelebihan dia ada CJ lah. Dak lain, lain sama dengan orang lain. Makan nasi sepinggang lah ke. Bang, bahal ada dah. Bahal belajar masing. Dah sama je. Neh. Orang yang paling tinggi pendapatan dia dalam negeri Terengganu. Nak, dak ngaji universiti. 450,000 sebulan. Dak ngaji universiti. Ada orang tu keluar universiti gaji dia 150,000. Boleh tak? Boleh tak? 15,000? Degree. Boleh tak 15,000? 8,000? Dah apa sombong ah? Nak sombong atas tu. Nak. Ngaji tak apa banyak mana pun jangan sombong. Kawang Tok Imam. Tok Imam hebat nampak? Dulu gok kita ni wak dok wak tengok tak lain. Nak dia tanya orang. Dak jawab atam dia ni yang jadi sombong Oh, bapak imam ni. Big boss. Faham? Patut sombong sangat. Kita tanya dah gaji dia ada 15,000. Hei, dah boleh ustaz. Boleh 2,000 lebih je. Cuy 2,000 lebih. Mahal biar api rumah aku. Tu manusia dak padang nak sombong. Faham? Nampak tak? Dia berasa tinggi dah datang dia. Dia rasa 2,800, 1,000 lebih sebenarnya. 1,900. Elang tu elang ni boleh dekat 3,000, kurang 100, 3,000. Gitulah lebih-lebih kurang tanya orang jabat agama. Tak, banyak tu saja. Dah kaya gitu. Dah sombong. Padang nak sombong? Tak padang. Tu kata kadang-kadang nak sombong tu tak padang. Tak. Turun kereta jalan ni. Sekolah cokeng. Wadak kenal orang. Kita tengok kereta, kita ingat Ferrari. Kenari. Dah padang dah nak sambung. Tak padang. Lain mu turun Ferrari. Nampak? 430 Spider. Parking dia tu. Nak turun. Apa tengok? Oh padang Ferrari boh. Wis jota balik sikit lah. Nak 999,000 second hand. Bukan baru. Wis jota balik sikit lah. Padang jalan gitu. Nak. Ni tak kenal orang sikat amboi ni. Waduh. Tengok kereta kacil. Padang tak? Tak padang. Berang lalu ikut surau. Ustaz ni tak mari, ustaz tu tak mari kok. Dah sambah tu. Dah jahil tak mari dengar. Nak, kereta benda apa tak berhenti tu? Oh, maybe. 3 util 20,000. Tak padang. Kalau mu sombong tak mu mari surau, pakar maknanya kereta mewah boleh tahan. Kira 19 buah. Tak. Porsche 7 buah, Ferrari 3 buah, Lamborghini 9 buah. Tak. Rumah sebelah tekak. Kolam renang besar sikit pada stadium. Tak. Mana Sabah bini 4 orang. Ratu cantik Venezuela, Ratu cantik China, Ratu cantik Mesir, Ratu cantik Mongolia. Tak. Boleh tahan kira sombong. Tak mari surau. Dah. Ni kita tengok mana sombong kat pada mari surau. Kereta benda bakal tengok. Kacir suti lagi. Galen kuda. Cish. Dah sungguh kita bakit ni nak suruh rasa sedar ke diri. Faham tak? Hak orang paling banyak harta perang pang dalam neraka pagi petang kena panggang. Masuk 3 rasa. Tu paling banyak harta. Ni memang kacir sombong dengan surau. Bahkan maybe sombong dengan tok guru. Bahkan kereta potong buruk ekor neleh belakang ni. Wayar neleh atas tanah. Dak mari dah dengar orang ngajar tafsir. Kau mang sepandang tunggu. Yang cantik kaya, yang cantik. Hak cantik tak usah sombong. Pasal cantik Tuhan beri. Bukan mak kita buat. Allah yang buat. Muka comel, kulit putih, tubuh molek sihat, Tuhan buat belaka. Tengok orang
Uduh aku lawa. Lawa kita sekejap je. Nak sekejap je. Dang tua lawa. Tak lawa. Tengah muda je lawa. Macam kita ni. Faham? Gua ingat aku tak lawa. Dah tua kau dah masuk 90 lawa. Tak lawa 75 dah lawa dah ikut. Cermin buang dia dah angguk tengok. Mana Tuhan nak kau bagi temu sekejap ni. Tak sambung Tuhan beri. Hadiah ya. Lawa sebenar tu dalam syurga. Tak ada orang uduh. Semua lawa. Faham? Orang cacat masuk syurga sempurna. Orang hitam jadi putih. Orang buta jadi jelek. Orang kena sindrom molek-molek ada segar mega. Orang tak boleh jalan berlari pantah di dalam syurga. Muka comel belaka. Dari sini sementara saja. Kalau comel muka lawa, perangai pula lawa, bonus. Nampak? Ni muka lawa, perangai uduh. Jadi uduh Dah bila perangai uduh, masuklah api. Dah barang lawa pun api kena ke, tak lawa lah. Tak lawa. Lawa api jadi uduh lah ke? Tak ada lawa api jadi comel. Ambil baju mahal-mahal. Boleh api 5 minit. Lawa baju. Tak lawa. Muka ratu cantik. Bang, kita start on dakak. Kita peres minyak 15 minit. Biar merah Ezah. Gahar muka ratu cantik dia Ezah. Lawa muka. Ada lah. Dah dalam neraka, khetak khayong habis. Tak usah sambung. Sebab dia berubah. Kita ni duduk dalam dunia, dia berubah. Dalam syurga, berubah tak? Berubah mana? Dalam syurga, semakin hari, semakin comel. Dia tak ada akan semakin uduh. Dalam dunia, mula-mula comel. Akhir menjadi uduh. Dalil beranak budak-budak. Comel budak-budak. Budak-budak senyum comel, nangis comel, tepik comel, tak suka comel, lanjang ameh dok-dok. Cik tok ki dia lanjang ameh. Balik awal tu kemar mulut nak makan nasi. Tak? Dalam syurga tak ada uduh, kau lawa sama. Kita kahwin dalam syurga. Kahwinlah dengan isteri kita dalam syurga. Kita pun tengok muka bini Allah beri. Ni jodoh kita dalam syurga. Sebab orang yang tak kahwin dalam dunia, macam Syekh ni, faham tak? Katakan mati esok Syekh. Dah kahwin tak? Jangan pucak gitu. Katakan Syekh mati tak kahwin. Ni ulama cerita tolong siapa Siapa yang mati dalam dunia tak dah kahwin, dia akan berkahwin dengan perempuan yang tidak sempat kahwin di dalam dunia. Ramai kan orang tak dah kahwin? Anak dia baru tingkatan 1 mati. Umur 3 bulan mati. Umur setahun mati ada. Dah kahwin tak? Tak kahwin. Budak tu akan kahwin di akhirat kelak. Kahwin guana 1 tahun. Dengar ni, tidak ada umur yang lain daripada sebaya belaka semua. Orang perempuan 17 tahun. Walaupun masa masuk tu dia 71. Gigi duduklah kocek. Faham? Tapi masuk syurga jadi 17. Sweet 17. Bukan sweet 70. 17. Faham? Wa kawaiba atraba. Dan isteri dan wanita syurga itu anak dara. Nampak? Yang sama umur belaka-laka. Tak ada deki. 17 belaka. 17 form 5 Oh suka cikgu. Cikgu suka balik lagi tengok bini cikgu jadi tingkatan 5 muka. Ke tak? Dah hari dah sekarang ni. 17. Nampak tak? Mai apa jadi umur 17. Memang kita sayang semula tak? Balik lagi tengok bini umur 17. Nenggok duduk atas katil, gedik kaki. Kita tengok siapa ni? Lah. Tak kenal. Tu apa muda ingat? Jadi 17 pula ni. Tengok lepas terus sebeh. Jangan main. Tu 17 apa? Pokok kalau pokok getah, pokok pelkra. Nampak? Getah tengah putih. Tu kata
Kita ni ada, dia kau tua mo, kau tua mo, kau uduh. Ha. Budak-budak nangis lah awak. Tengok budak kan? Dia nangis, tengok muka budak. Umur setahun setengah. Awak muka dia. Comel ya? Kita tengok bini kita nangis. Kemar mulut tengok muka. Jadi tak salah atas lawa pemberian Allah wi pinjang saja. Barang pinjang awak lawa dia. Duk sombong tak hak orang. Rung kata masjid. Hak orang wi pinjang. Nampak? Kata beragah mamak ni pinjang kereta aku berani menunggu. Nak lalu aku dak hong sekarang aku. Nah, Allah kata gitu kok. Aku wi pinjam sikit siapa dak mari surah. Dan sebagainya wallahu a'lam. Tengok soalannya. Masa saya kecek-kecek dulu sekolah rendah, saya ada jumpa duit tepi jalan dan banyak tempat lain. Saya ambil belanja. Guana kena ganti tak? Sebab dulu budak-budak lagi tak tahu macam mana nak ganti. Tak kenal, tak tahu. Dulu zaman budak-budak jumpa PT RM1. Lepas tu belilah, pergi beli kedai gulali. Lain ni dengar kena ganti ke tak, jawabnya kena ganti. Pasal kita dewasa dah ni. Dia dah tak kenal sedekah surah dah nak jumpa dua anak zaman kita cek itu mana boleh tahu dah. Adat kata tak jumpa dah. Kalau kita iklan 18 tahun pun tak jumpa dah. Nak siapa Tok Imam kata sebelum main jemaah, siapa yang ada kehilangan wang RM1 pada tahun 1983. Siapa nak lari? Tak ada orang mari. Nak? Jawabnya sedekah lah RM10 tu surah masjid. Niat sebagai sedekah daripada tuang punya pitih yang kita belanja tu. Gitu. Ziarah kubur nak baca surah mana kak kepada si mati ke boleh belaka nak baca surah mana-mana. Kata ulama faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Kalau kita mudah baca satu suti Quran. Kalau kita mudah bagi kita surah juz amma lah. Kalau kita mudah baca 3 ku. Apa yang mudah bagi kita? Mudah tu dengan maksud apa yang kita boleh baca, kita ingat dan kita ada masa untuk membacanya. Cuma dalam satu hadis riwayat Imam Hanbali rahimahullahu taala. Siapa yang lalu pada satu perkuburan lalu membaca kul huwallahu ahad 11 kali, lalu disedekahkan kepada penghuni kubur tu, dia akan dapat pahala sebanyak-banyak mayat yang ada di kubur tu. Pada satu riwayat tidak menyebut menghadiahkan pahala itu, membaca saja 11 kali. Jadi tak ada pun ulama mengatakan kena baca surah ni. Dia sama macam kes semayang sunat hajat. Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan surah-surah tertentu untuk solat hajat. Apa yang mudah bagi kita baca. Faham? Begitu juga kita pergi kubur. Kita ada masa 5 minit, kita baca kul huwallah 3 kali. Bak kul huwallah 3 kali sama macam sebutir Quran dah. Nak? Kita baca Fatihah sekali. Nak? Sebab tepat yang dibaca Al-Quran turun rahmat. Mudah-mudahan menumpang rahmat tersebut kepada penghuni kubur. Soalan seterusnya, macam mana nak tahu sama ada kita buat tu adalah guna hati ataupun bisikan syaitan? Hati kita ni betina, syaitan ni dia jatang. Nampak? Syaitan ni dia pandang ngayak. Dia jack. Orang puang ni dia mampu di jack je.
Nampak? Dia tak comel mana lelaki kata tak ada orang cute macam awak dalam gor kapal ni. Nampak? Tengok. Ya ke? Ya, sungguh gedik kaki puang. Nampak? Makan jet dah. Padahal lubang hidung teluh bola gor. Faham? Tapi setan itu cocok anda. Jadi kita nak tahu, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kita kena belajar hukum syarak. Apa dia perintah Allah, perintah Rasul. Kalau benda tu adalah benda yang dilarang oleh agama, maka tu adalah daripada syaitan. Faham? Dia suruh kita pergi curi, dia suruh kita pergi berzina, suruh kita pergi berjudi, boleh kena dah lah. Itu adalah daripada syaitan. Dan hati ni biasanya nafsu. Mana? Nak makan banyak. Nampak? Syaitan tak kata tambah makan sedap kan, tambah sikit lagi. Hak tu nafsu. Syaitan kata makan hak haram ambil hak orang tukar buah nama mung. Tu buah syaitan. Buah nafsu ni lain. Faham? Hawa dia. Kalau makan suruh tambah sikit lagi, baru sedap molek bawah. Kita pun nyanda dak mayang isa. Tidur terus. Jadi kena tangan pandai tengok. Sebab dia ada lebih sikit daripada hati, maka jadi hawa nafsu selalu. Soalan seterusnya. Saya kerja sebuah syarikat yang mengeluarkan produk yang diboikot oleh boikot kerana menyokong Israel. Adakah saya dikira bersekongkol dengan Israel? Apakah hukum memboikot produk-produk Israel? Jawabnya ada dua jenis boikot. Yang pertama, boikot yang wajib, semua umat Islam kena taat belaka. Seperti syarikat-syarikat yang secara langsung memberi sumbangan kepada Israel untuk perjuangan orang Israel nampak menghapuskan umat Islam. Boikot tu wajib. Nampak? Semua orang kena serta, siapa yang tidak ambil serta berdosa besar. Faham? Contohnya syarikat-syarikat yang memberi sumbangan kepada tentera Israel untuk membeli peluru dan seumpamanya. Adapun syarikat-syarikat yang bukan beri sumbangan kepada Israel, tetapi mereka tidak berbalah dengan Israel. Seperti syarikat negara-negara putih, dia tak baik dengan Israel tapi tak balah lah. Ni diharuskan pada syarak. Adapun yang maknanya menyokong Israel, nampak, di dalam makna peperangan dengan orang Islam, tetapi tidak memberi sumbangan kepada tentera-tentera Israel, maka hukumnya sebaik-baiknya kita boikot juga. Kata seorang ulama, makruh kita guna barangan ini. Jadi nak tengok dulu syarikat awak ni syarikat mana. Takut kena syarikat awak beri sumbangan secara direct kepada tentera Israel, daripada keuntungan syarikat, hak tu wajib berhenti kerja serta-merta. Faham? Soalan seterusnya. Baru ni saya guna tandas Masjid Ladang. Kat luar tandas ada papan tanda berbunyi sila tanggalkan selipar. Saya pun patuh arahan tersebut, tapi dalam tandas tersebut tiada disediakan selipar. Sepatutnya pihak masjid kena tahu ada adab masuk tandas. Apakah hukumnya? Pihak masjid kerana hal tersebut menyebabkan najis tersebar merata-rata kerana pengguna tak pakai selipar. Tandas dan tempat ambil wuduk kotor. Sepatutnya upah tukang pembersih. Apakah hukum terhadap pengurusan masjid kerana telah mengusahkan orang ramai? Di kabar Masjid Ladang. Jawabnya begitulah bila orang ramai guna. Orang masjid tak mengotorkan tandas. Pengguna masjid. Kadang-kadang orang yang semayang tak macam mana orang mari singgah. Tanda-tanda masjid surga ni biasanya orang luar. Lalu pagi pergi berak sejik. Nampak tak? Ada orang pergi mandi sejik, ada yang pergi kecing sejik. Orang ngajar tak singgah kecing tengah hari. Golongan-golongan ni yang tak sepatutnya mengguna tandas masjid. Kita sebagai pengguna masjid, sama ada kita pergi kuliah atau pergi semayang, wajib dah lah. Nampak? Kena bersih. Tiba-tiba kotor juga. Ada orang yang tak bertanggungjawab di kalangan jemaah ataupun orang sebagai tetamu pengunjung. Jadi kita nak serah pada orang masjid saja tak boleh. Sebab tu kena ada gotong royong. AJK 8 orang, 7 orang, 6 orang tak nak jaga tandas kena molek. Jadi kita ni sebagai ahli qaryah, apa salahnya kita buat tugas. Sebulan orang ni kena sekali bersih tandas. 2 orang jaga tandas, tukang bersih. Nak kena pula 2 bulan depan pula dah. Kalau buat gitu, mudah-mudahan bersih lah.
Neh. Tapi kadang-kadang ada masjid yang dia ni kerajaan beri peruntukan untuk gaji orang, jaga tandas. Dia dak jaga, dak tanggungjawab. Dia tinggal gini, ni maidang. Nampak? Dia tak jaga, orang suruh jaga. Hukum buat patung binatang dinosaur dalam saiz yang asal untuk tujuan pelajaran dan pelancongan. Kata dah, kalau buat binatang-binatang ni bukan untuk meniru ciptaan Allah, tapi untuk pelajaran, diharukan syarak. Yang tak bolehnya untuk buat jadi hiasan. Nama ni hiasan dalam rumah atau hiasan di tepi-tepi jalan. Tepi jalan dia buat gambar burung elang. Tak boleh lah. Kalau pelajaran tak apa. Macam kita belajar medik, dia ada patung orang, seorang saiz asal. Bukan kata natang saiz orang tu. Laki seekor, puang seekor. Boleh buka perut. Ni catung, ni pedu. Ni usus. Untuk belajar, diharukan syarak. Dah kata haram-haram ni buat patung perhiasan dalam rumah. Kalau kita pergi di Langkawi, di Penang ni, dia ada jual dah. Di Melaka, Jonker Street tu, patung-patung cek-cek. Orang Melayu beli, kenal lawa pula patung. Balik buh jadi perhiasan dalam rumah. Haram. Soalan seterusnya, ada orang kata sistem perbankan Islam yang negara kita amalkan tidak ditiraf oleh negara Arab. Benarkah begitu? Apa masalahnya? Jawabnya, kita tak mau iktiraf daripada negara Arab. Kita nak dibenarkan oleh ulama-ulama yang ahli dalam bidang perbankan ini. Faham? Jadi sistem perbankan yang ada di tempat kita memanglah ada cacat celanya. Tetapi itulah pilihan yang kita ada daripada sistem-sistem yang tidak Islami. Tidak ada pun sistem perbankan Islam yang cukup-cukup perfect seperti zaman negara Islam yang pertama yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ulama-ulama di Kuwait telah berbincang pada tahun 89, iaitu ijtima' kali yang kedua tentang bank-bank ini. Bersetuju bahawasanya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam sistem perbankan Islam seluruh dunia. Nampak? Kekurangan-kekurangan itu sepatutnya dibaiki dalam kadar yang segera. Itu masalahnya, lambat. Itu wujud benda-benda yang tidak comel dalam perbankan Islam. Bukan bank Islam, perbankan Islam. Bank Islam lain. Bank Islam cokoh bandar. Perbankan Islam mana sistem Islami, walaupun nama bank Hong Leong. Nampak? Kemudian pula orang musuh-musuh Islam seperti Yahudi ni, dia orang ni cukup bijak mengambil kesempatan. Bila tengok manusia ni bangkit atas nama Islam, nak ke Islam, siapa perbank pun nak ke Islam juga, maka mereka masuk jarum. Nampak? Lagu mana masuk jarum? Mereka mengadakan counter Islami. Mereka asaskan, sehingga kan ada pada bank riba di luar negara, sama ada di Kuwait, nampak, di Saudi, di Mesir, bank-bank yang namanya Islam atau nama bukan Islam menawarkan pinjaman secara Islami. Ni adalah mainan Yahudi. Orang nak sangat ke Islam, dia buat mari hak Islam, tapi mengikut persepsi Yahudi, iaitu mengenakan nampak, interest yang lebih tinggi daripada riba bank konvensional. Betul tak? Ni mainan dia. Jadi kita terperangkap sebagai pengguna. Maka ulama jawab, pihak bank berdosa kepada Allah. Kita tidak berdosa kerana kita ingat ini adalah alternatif bagi kita. Tiba-tiba masih lagi ada racun yang berbisa di dalamnya. Maka dimaaf bagi pengguna, tidak dimaaf bagi orang yang nak mengenakan pinjaman seperti itu kepada orang-orang yang meminjam. Jadi ini mainan Yahudi. Kita nak sangat Islami, dia bui Islami. Kita pun nak ambil Islami, untungnya dia jugalah lebih tinggi. Batu sekarang kadar pinjaman yang paling diminati di seluruh Malaysia adalah kaunter-kaunter Islami. Dan nampak, sehingga segala bank-bank kapir, Hong Leong ke bank Yamaha ke apa, ada belaka kaunter Islami. Kerana kaunter ini sangat menguntungkan. Nampak? Tinggi tak apa, orang nak Islami. Mana beriman kuatnya iman, tak ambuh ke riba, biar Islami tak apa, rugi banyak tak apa, nak Islami, tak ambuh masuk nerakanya. Sebab tu ulama kata dimaaf bagi pengguna, tidak maaf bagi pihak perbank.
Nah, soalan seterusnya. Dah habis dah ni, banyak ni. Adakah dengar MP3 ceramah agama dalam kereta masa perjalanan pergi dan pulang kerja akan mendapat manfaat yang sama seperti menghadiri surau atau masjid? Acak dah jawab. Dia kata kita nak banding, compare antara pergi dengar kat tok guru sama ada pergi pondok, pergi madrasah, pergi masjid, direct duduk depan dalam majlis, sama tak dengan kita dengar orang ngajar dalam TV, dalam radio, MP3, dalam kereta, jet ski kat anda mana-mana pun? Jawabnya ada yang sama, ada yang tak sama. Apa benda yang sama? Ilmu yang disampaikan sama. Kalau dia ngajar dalam surah, dia kata rukun mandi mayat, rukun mandi junub itu 2 perkara, dalam MP3 2 gak. Takkan jadi 3. Diorang ni jadi 3. Aku MP3 model lama jadi 3 tu bik. Takkan gitu, 2 juga. Jadi ilmu sama tak? Sama lah, tapi ada beberapa benda yang tak sama. Kalau kita mari, kita boleh bertanya apa benda yang kita nak tanya. Kita ada ta'aruf sama sendiri. Bukan kenal tok guru, sama-sama orang mari kenal kok. Mu kerja benda, aku kerja pemain. Mu, aku bagian gaus ming. Mu, aku bagian ni. Jadi ada perkenalan, ada keuntungan dah situ. Nah, kemudian malaikat mendoa pula orang yang pergi berkumpul dalam rumah-rumah Allah. Nabi kata membaca kitab-kitab Allah. Yang ini hukum-hukum syarak. Nah, dia banyak sangat kelebihan. Jadi dengar hak di belakang dalam kereta tu bukan kata tak boleh, molek, baik pada dengar lagu. Nah, takkan dalam kereta pun nak dengar tok guru kok. Live bawa tok guru bola kereta. Dah kita ada pekerjaan kena naik kereta. Nah, takkan boleh pergi surah, dah nak pergi Kuala Lumpur. Masuk MP3. Nah, masuk CD. Ada seorang ustaz kata tayamum dengan debu yang melekat dinding kapal terbang masa penerbangan yang panjang atau dinding menggunakan habitat semasa terlantar sakit. Apa pendapat ustaz? Kita jawab menurut pendapat yang muktamad dan sah sisi mazhab Syafi'i, tidak sah segala debu-debu lain melainkan debu tanah sahaja. Hak kata boleh debu lain itu bukan mazhab Syafi'i. Itu saja kita khabar. Imam Syafi'i berdalil direct dengan firman Allah, "Fatayammamu sa'idan tayyiba", hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Maka debu-debu lain tak boleh. Debu tanah saja boleh. Sama ada debu tanah tu duduk atas tanah, debu tanah tu ada di ring bah kolam berang, debu tanah tu ada pada dinding kapal terbang, ataupun tengah musim duduk kat kipas helikopter, boleh tayamum. Faham? Dengan syarat debu tanah. Masa sujud, benarkah solat kita tidak sah sekiranya ada helaian rambut yang menutup dahi tersebut? Jawabnya, benarlah perkataan ini tidak benar. Ada orang khabar kalau kita sujud ada rambut seorang atau 3 orang, kita sujud pakai khokok, lepas tu ada rambut jatuh ini 2 orang atau 5 orang, kita pun sujud, tak sah semayang. Jawabnya perkataan itu tidak benar. Tidak diambil daripada perkataan ulama-ulama. Kata ulama-ulama, jika kita sujud dan rambut kita dahi kita sebahagiannya tertutup, tetapi ada sebahagian kecil dahi yang kena pada tempat sujud, maka sujud tersebut telah pun sah. Faham? Contohlah, jenis rambut perih. Ni banyak kan budak-budak muda. Dia Kuala Lumpur dia banyak perih gini. Terengganu dia banyak takatah naik. Naik gitu. Nampak? Ayam api. Kuala Lumpur dia perih gini. Set dia ni. Skima ke benda? Tutup sebelah ni. Tutup mata sebelah. Jadi dia pun sujud. Bila sujud tutup dengan rambut sebelah, belah dahi ni terbuka, belah ni kena sejadah. Sah. Faham? Ayah haji tak sah pakai serban atas kening. Dah haji yang pakai serban, dia pergi ke Mekah, dia ingat balik Mekah kena pakai serban. Orang pakai serban lilit kat atas ni. Dia lilit kat atas kening. Tak. Dah, bila sujud kena tak? Dahi. Dah sah. Haji walpak. Dia haji tapi tak mau dengar orang ngajar. Semayang tak sah. Adakah sunat balas ucapan alaihissalam kepada nabi-nabi yang lain dan radhiyallahu anhu pada para sahabat Nabi sallam? Jawabnya, tidak ditetapkan sallallahu alaihi wasallam untuk para nabi atau alaihissalam, dan juga tidak ditetapkan radhiyallahu anhu untuk sahabat saja. Bahkan boleh kita kata Nabi Yusuf radhiyallahu an, boleh kata. Ni yang tanya dah ulama. Faham? Boleh kita kata Nabi Yusuf alaihissalam. Boleh kita, tak mesti kita dengar sahabat saja berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an.
Bahkan boleh kita kata tok guru kita boleh juga. Berkata guru hamba Haji Abdul Hamid nampak radhiyallahu an, boleh. Mana radhiyallahu an tu baca dengan PN tapi maksudnya doa. Mudah-mudahan Allah redha daripada orang tersebut. Nah, cuma yang terkenal kalau nabi-nabi ni alaihi salam, kalau sahabat radhiyallahu an, kalau maknanya ulama-ulama nak rahimahullahu taala. Jawabnya tidak tentu, boleh berlaku. Cuma kita cakap atas dasar ghalib. Ghalibnya kalau Allah berfirman. Nah, kalau Nabi bersabda. Kalau nak kata Nabi berkata, boleh juga. Soalan seterusnya. Kita baca sekeping je lagi dah. Ada sini 10 lagi. Baca 2 lagi. Cuba khabar kau apa makna Dajjal itu pendusta. Saya nak tahu apa makna mata buta sebelah, dahinya ada tulisan kafir. Apakah maksud sebenarnya? Jawabnya yang datang dalam hadis memberitahu kepada kita Dajjal ni kazzab, pembohong. Nah, sangat-sangat pelawak. Dia pelawak ni ada sikit-sikit berdoa lalu. Mana semuanya bohong belaka. Sehingga dikatakan maknanya Tuhan dia itulah. Bila dia itulah Tuhan, maknanya pembohongan yang paling besar. Kalau kita ngaku sebagai ulama, bohong dah. Tapi mana besar bohong dengan ngaku Tuhan. Besar ngaku Tuhan lagi lah. Maka sebab tu dia kata sangat bohong Dajjal ni kerana dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, dah benda makna mata buta sebelah. Benda makna ada tulis kafir atas dahi. Jawabnya mudah faham, buta sebelah. Nampak? Sebab tu kita ambil asal pada hadis ini dengan makna zahir. Dia kalang Arab ni dia tak lari pada 2 makna. Faham? Yang pertama makna hakiki. Yang kedua makna majazi dia panggil. Makna hakiki, makna sebenar. Nampak? Kalau kata jalan, makna hakiki, makna jalan kat kereta lalu. Makna yang tersirat majaz, maknanya buah fikiran. Begitu juga dengan kata mata buta sebelah. Kita ambil makna yang sebenar tu, makna buta sungguh sebelah. Faham? Lek ni celek, lek ni buta. Melainkan ada qarinah atau dilalah, ada burhan yang membawa yang mengalihkan daripada makna hakiki kepada makna majaz. Maka barulah kita kena paling kepada makna majaz. Buta dengan makna membawa manusia kepada kegelapan. Itu makna majaz. Sekarang ni tidak ada qarinah lagi. Ambil asal hadis dulu. Bila kata buta, mata buta lah. Bila kata kafir, kafir lah. Sebab orang yang beriman, dia boleh baca kafir di dahi. Orang munafik, orang kafir tak nampak tulis kafir di dahi. Itulah ceritanya. Nak paling-paling makna tu, biar ada dalil-dalil yang kuat dulu. Adapun dalam blog-blog, dalam buku-buku sekarang banyak andaian dibuat tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, di mana akan lahir, sekarang berapa dah umur Dajjal. Semua tu sebenarnya tidak berapa memberi faedah kepada kita. Nabi pesan pada kita tak usah susah. Faham? Kita jaga iman kita. Sampai masa Imam Mahdi terbit mengaku, kita pasti bersama Imam Mahdi. Nabi suruh kita baca banyak surah Al-Kahfi, khawatir dan pembuka surah Al-Kahfi. Datang Dajjal, kita tak akan ikut Dajjal. Tak usah susah pala buta lagu mana pun. Kita yakin dengan berita itu sudah. Soalan terakhir. Zaman sekarang ramai remaja pakai subang. Tapi ada juga yang tidak bertindik. Dia orang pakai subang magnet. Apakah hukumnya? Apakah hukum seorang perempuan bertindik di hidung dan pusat? Kalau suami yang suruh, macam mana pula Ustaz? Sekarang subang magnet. Magnet tu katanya kalau kita pakai boleh menyebabkan aliran saraf-saraf otak darah kita laju pantas, tidak tersekat-sekat. Jadi lancar. Ni semua ni adalah jarum-jarum Yahudi belaka. Kalau nak berobat sungguh, dia buat lain. Kalau dia kata buat kalung pakai alik dalam, ikat di tubuh. Ni dia buat untuk orang nampak dan menyerupai wanita. Nampak? Kaki dia buat tak? Baju kebaya magnet. Tok Imam pakai gedik-gedik belah kat peha. Tak harap pasal magnet perubatan. Ni permainan dia hak lu.
Faham? Dia kata gelang tu untuk berobat, tapi dia hukir betul macam perhiasan. Dah kalau nak berobat, buat betul obat. Nah, ni dia buat lawa, ada perak, ada sobek tepi pula, ada serong kat birar pula. Ni macam tayar Michelin. Ni macam tayar gini dia buat. Akhirnya sebenarnya dia nak pergi ikut perhiasan. Nampak perhiasan. Rasulullah kata Allah melaknat laki-laki memakai perhiasan perempuan. Dia beri alasan magnet itu pun pakai. Lain benda tu buh dalam telinga, malam-malam nak tidur tutup. Bangun buang Ni tak suruh pakai tu macam subang. Betul macam subang. Ada mainan jarum Yahudi belaka. Ini nak suruh kita serupa dengan benda yang agama marah dengan cara halus. Dan Nabi ni erbang zaman dulu. Dah kita mendengar lebih bini suruh isteri tindik hidung dan tindik pusat. Apakah hukum? Kena taat ke tak? Jawabnya ya, wajib kena taat. Tindik hidung suami tu. Faham? Tindik ni bukan datang daripada Islam. Cerita dia, tindik asal daripada amalan perempuan-perempuan jahiliah Arab. Bila mereka masuk Islam berbondong-bondong, ramai masuk Islam, sukalah Rasulullah, dan ramai-ramai tu pakai subang dengan dilubangkan telinga. Ni ceritalah sejarah asal subang. Mari masuk Islam tu dengan bersubang dah, berlubang-lubang dah telinga. Bukan Nabi suruh, maka Nabi membiarkan saja tanpa melarang. Jadilah takrir Rasulullah. Jadi pakai subang diharuskan pada syarak. Kerana orang-orang kafir yang masuk Islam zaman Nabi pakai subang, Nabi tak larang. Bila tak larang maknanya bolehlah pakai. Kemudian jangan lebih daripada itu. Ni tindik hidung dah pula. Benda hak tak ada zaman Nabi, hak hidung ni hak orang kafir dah, iaitu orang Hindu. Sebab itulah pengaruh Hindu ni masuk dalam Malaysia yang mula-mula sekali tahun 60-an tu dengan filem-filem wayang gambar, tak main lah rumah. Faham? Pasang skrin yang kita tengok tu zaman cikgu, betul tak cikgu? Pasang skrin dah. Tapi dulu besar projector learning, LCD dia kecil. Faham? Dia pakai instrumen lah ni. Dulu ni pakai fulah kat atas. Gedang tayang. Petang mari laung-laung leroba tu khabar. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, Ratkana. Dengan hero cicok. Tengok apa-apa ya. Belum garik apa tika dah apa tika. Orang cerita itu tanya tok itu. Betul tak? Apa tika cuk depan high class punya depan, first class belakang dah agak dah. Kena atas sarang kengga balik awal. Hitam putih. Ini start hitam putih. 70-an kali tau. Betul tak tu? 70-an. Amitah belacang. Mak kita duk tengok zaman mak kita ataupun orang perempuan yang muda-muda sikit. Tengok pengaruh Hindu. Benda Hindu ni, subang ni hidung. Subang hidung. Subang hidung. Pakai sari, pusat jelai, punggung puing. Tu pengaruh dia. Lelaki boleh tahan, nimpi gitu je. Faham? Puang. Jalan ni ngikut tak? Habis tu bang hidung. Pasal apa? Masa mak dia tengok hari tu, mak dia ngandung ke dia. Duduk dalam perut 9 bulan dia ngadak Hindustan. Hak pakai sari, hidung tindik. Sekarang anak-anak yang masa dalam kandungan mak dia duduk ngadak cerita Hindustan tu telah besar. Umurnya 18 tahun ke atas. Betul tak? Tu lah. Jadi yang ni. Maka sekarang pusat jelai, tindik hidung, punggung puing. Itu cerita dia. Maka haranglah melubang-lubangkan akan segala badan-badan yang lain, melainkan melubangkan telinga sahaja untuk berhias kerana dibenarkan oleh Nabi. Nabi tak tegur, tak larang. Jadi subang-subang lain tak usah pakai. Walaupun suami suruh, benda tu tak boleh. Tak boleh
Lini pusat Subang. Dah nak mandi junub. Nak. Dah mandi junub dah kalau pusat Subang itu. Comel ke pusat akan Subang. Hindu belaka tu asal. Hindu cerita keling tengok dia joget. Kan ada Subang. Nak dah geding ingat senang nak habis lagu. 9 lah pakaian. Daripada atas gunung keluar lek kok jalan ke tepi pula. Naik kereta lembu dah habis lagi baru nak koruh. Nampak? Maka kita pakat 3 belaka habis jadi Hindu. Ni nikah. Mari pula pengaruh Hindu dulu Ina pakai jari. Ni tepek ni sampai ke kepala baru ni. Beraka tangan anak tu ni. Pengantin perempuan. Nak? Tukar dengan Undertaker. Tak? Beraka sekali lengang. Bodoh ke cerdik. Josam nebeng-nebeng. Nak? Islam bukan tak benar. Sikit-sikit. Nak? Comel sikit-sikit. Dan banyak gila babi orang panggil. Jangan buang pengaruh. Ni siapa ni? Jarum ni. Ping atas telinga ni. Atas telinga. Dulu kompo. Gotik. Lening. Akar tapel turun. Duduk atas besi tersebah. Ping baju anak budak-budak yang rabur di laping atas kening. Tak payah tengok tersebah hari Sabtu. Atas besi tu. Budak puan nyanyi rata ikat sini. Sakut sini. Lepas tu sakut kat hidung pula. Rata lalu kat ni. Duduk tersebah. Tengok muka nak mutah. Nampak gua ni. Nak ke jamin jadi uduh. Kalau pakai tudung kan lawa. Nak. Pakai tudung. Biar mau tamu pakai jubah, pakai baju kurung. Nak. Comel. Comel tak saya? Budak nikah. Tu maknanya. Ni gak dengan muka ni hak lelaki bolak seluar neleh. Nak belakang apa kelaring. Muka apa dak basuh. Jadi busuk kohong, bau macam tai kucing. Nak, inilah orang Islam. Bercanggah dengan apa yang Nabi bawa. Nak, dengan perwatakan keterampilan comel, rambut sikat lawa. Nak, dengan pakai minyak atar macam tu hak comel, tiba-tiba ikut Yahudi Nasara, habis jadi uduh. Kita sebagai suami pun tak suruhlah benda-benda hak arang. Nak, apa suruh pergi pakai subang telinga, subang hidung pula. Nak, bini kita kan banyak lagi benda yang halal. Nak, suruh dia joget halal ke haram? Halal, naik atas peti sejuk joget. Ada apa-apa. Tu hak halal. Boleh tengok pas lagu selagu. Kita kata beledi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi